Hello tuan-tuan peniaga dan pelabur. Maklumat dan perkhidmatan analisis berhubung dengan anda sistem Guru Markets. Mari kita mulakan dengan maklumat umum tentang syarikat. Jika anda mahu, anda boleh berhenti. Anda boleh mengkaji semua parameter syarikat yang sedang dikaji secara terperinci. Sekarang kita akan membandingkan penunjuk asas semasa syarikat Coinbase Global, Inc., ticker CO pertama N. Semakan ini adalah berdasarkan maklumat pada 18 Mei 2025. Secara klasifikasi Guru Markets Perbadanan Coinbase Global, Inc. tergolong dalam subkategori Kripto. 39 organisasi mengambil bahagian dalam analisis dan ini cukup mewakili. Skor keseluruhan untuk syarikat yang dikaji, 4 daripada 10 mata. Skor purata bagi subkategori ialah 1.7 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam pasaran saham secara keseluruhan, kita dapat melihat bahawa hasil purata untuk keseluruhan pasaran saham secara keseluruhan ialah 1.9 mata terhadap markah 4 untuk Coinbase Global Inc. Membandingkan pergerakan harga saham syarikat Coinbase Global Inc. dan saham subkategori, kita akan melihat bahawa dalam 12 bulan saham Coinbase Global Inc. menunjukkan dinamik 31.2%. 55.9% menentang perubahan harga dalam subkategori. Ini tidak bermakna apa-apa secara muktamad, tetapi adalah perlu untuk mengambil kira fakta ini. Permodalan pasaran syarikat Coinbase Global Inc. bernilai $67.87 bilion. Dan huruf besar subkategori ialah $99 bilion. Coinbase Global Inc. menyumbang bahagian 68.284% dan merupakan peneraju utama subkategori. Nilai buku syarikat dianggarkan berjumlah $8.67 bilion. Huruf besar buku subkategori ialah $25 bilion. Coinbase Global Inc. merupakan bahagian sebanyak 34.267%. Membandingkan saham pasaran dan permodalan baki, kita lihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki Coinbase Global Inc. dalam subkategori dalam kes penilaian permodalan pasaran saham ialah 68.284%. Nilai buku ialah 34.267%. Ini adalah 50% kurang daripada bahagian nilai pasaran. Penilaian bahagian pasaran syarikat dan permodalan kunci kira-kira subkategori, buruk, tolak satu mata. Liability keuangan syarikat berjumlah $3.815 bilion. Liability keuangan kepada nilai buku menyumbang 44% daripada ekuiti syarikat. Keputusan ke atas kewajipan keuangan syarikat, baik, satu mata. Nisbah nilai pasaran kepada pendapatan syarikat ialah 46.2. Dengan purata dalam subkategori kosong, ini jauh lebih baik daripada subkategori. Nisbah nilai pasaran kepada keuntungan berbanding organisasi dalam subkategori, sangat baik, 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah $1,468 juta. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan akan datang dijangka $1,996 juta. Ini adalah 36% lebih daripada sekarang. Penilaian jangkaan penunjuk keuntungan masa depan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Nisbah harga kepada hasil syarikat ialah 9.8. Purata subkategori ialah 6. Iaitu 63% lebih tinggi daripada purata subkategori. Penilaian harga pasaran kepada nisbah hasil berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, tolak 0.5 mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah $6,910 juta.
Hasil unjuran untuk 12 bulan akan datang dijangka $8.74 bilion, iaitu 26% lebih daripada sekarang. Penilaian penunjuk pendapatan masa depan yang dijangkakan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Marginality ialah 21.2%, dengan purata dalam subkategori adalah tolak 10.6%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 31.8%. Penilaian marginality berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Bahagian syarikat dalam bilangan pekerja dalam subkategori ialah 41.034%. Ini adalah 66% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Ini menunjukkan ketidakseimbangan harga pasaran semasa organisasi Coinbase Global, Inc. kemungkinan besar ke arah penilaian semula. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja syarikat adalah sama dengan $17,993,000. Dan untuk subkategori $10,812,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 66.4%. Penilaian jumlah modal setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Jumlah keuntungan setiap pekerja ialah $389.10. Dengan purata untuk subkategori, tolak $189.1,000. Dan perbezaan antara purata subkategori dan angka syarikat ialah 578,000. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Jualan syarikat bagi setiap pekerja ialah 1,833,000. Mengikut subkategori $1,787,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 3%. Penilaian hasil setiap pekerja individu syarikat berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Jumlah urus niaga untuk jualan ialah 4.9%, dengan purata untuk subkategori sebanyak 10%. Ini adalah penunjuk picit pendek. Penunjuk teknikal RSI 14 menunjukkan tahap 70% bagi syarikat Coinbase Global, Inc. Bagi subkategori, tahap RC 14 ialah 69%. Secara purata, sekuriti subkategori dinilai hampir sama dengan saham Coinbase Global, Inc. Penilaian saham semasa syarikat adalah sekitar $266. Anggaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah sekitar $265. Dinamik anggaran sebenar dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 0%. Mari lihat jadual pesanan, ia tersedia untuk anda, pautan kepadanya ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang dibuat sebelum ini dalam musim tertentu oleh sistem maklumat dan rujukan guru markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan penilaian sekuriti syarikat Coinbase Global, Inc. Sistem maklumat dan rujukan guru market sesuatu keputusan dibuat. Jangan buka pesanan, kerana video semasa adalah gambaran keseluruhan. Terima kasih kerana menonton video ini dan menggunakan sistem maklumat dari Guru Markets.